Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dekat depan saya ni ada XADV 750. Okey, tak silap saya ni V1 punya. Okey. So, malam tadi customer hantar pukul 1 pagi. Nah, ni bulan puasa ini video untuk bulan puasa. Okey. So, customer ni request untuk buat pemasangan spotlight, okey, dan USB charging. Okey, yang menjadi masalah dia malam tadi, customer ni bawa spotlight dan dia punya masalah bukan spotlight, dia punya masalah adalah crash bar. Okey, crash bar dia jenis macam ni. And then lampu dia tak banyak pilihan untuk kita letak. Okey, nasib baik ni boleh kita pasang tak? Kita test. Okey, lagi kita tengok crash bar dia. Ni spotlight ni. Spotlight yang customer ni bawa jenis macam ni tau. Okey, jenuh kan tadi kita fikir macam mana kita nak pasang. Bila nak pasang macam ni, dia akan bila nak pasang macam ni, dia akan jadi sengit tau. Okey, dia akan jadi sengit. Jadi saya buat pilihan untuk pasang macam ni. So boleh lah customer pakai. So untuk crash bar macam ni, tak banyak pilihan spotlight. Okey, untuk crash bar macam ni, tak banyak pilihan untuk pasang spotlight. Okey, so kalau kata sampai ke atas tu okey lah. Tapi sebab dia kat tepi ni je. Okey, so spotlight kecil pun tak ngam. Bracket dia tak ngam. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight dekat XADV 750 V1 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat XADV 750 V1 ni. Okey, so macam yang anda lihat, untuk crash bar yang jenis macam ni, tak kisahlah V berapa, agak susah kita nak pasang spotlight. Okey, so ni nasib baik habis fikir dah ni. Habis fikir nasib baik boleh buat juga. Okey, so anda boleh nampak dekat sini keadaan dia, spotlight dia. Okey. So lagi satu kita pasang USB charger. Okey, USB charger ni customer bawa. Okey, so dia boleh on off. Okey. So bateri dalam keadaan baik. Okey, dekat sini switch kita letak untuk spotlight. Okey, so kita boleh tengok kat depan. Bila kita on kan. Okey, so bahaya bateri dia kuat ni, jadi kita akan on motor dulu. Okey. Okey. So kita tengok spotlight dia berfungsi macam mana. Kuning, putih, kuning. Okey, lepas tu dia ada flasher. Okey, dia ada beberapa mode flasher lah. Okey. So kita akan tengok daripada depan. Okey. Okey, so itu saja untuk XADV kali ni. Okey, so pengetahuan anda semua, saya XADV ni saya dah pasang untuk V2 2 kali, ada ini V1 baru sekali lah. Okey, so yang V3 saya tak pernah pasang lagi. And then saya tak pernah masukkan video saya pasang XADV. Okey, sebab dia leceh, jadi saya malas nak buat. Okey, lepas tu video tu pun dah tak ke mana dah. Okey, jadi untuk segala pemasangan elektrikal macam saya beritahu, tidak potong wire, tidak curi karen. Jika berlaku masalah, dia akan short dekat sini saja, dia tak akan ganggu motosikal anda. Okey, so itu saja untuk XADV kali ni. Bulan puasa ni agak barai juga, daripada pukul 2 saya buat sebab customer tinggal motor. Dan ini dia nak ambil nak buka puasa ni, dia datang ambil sebab dia tinggal kat sini je. Okey, so itu saja. Jadi kepada anda di sana yang berminat nak pasang apa-apa berkaitan aksesori elektrikal motosikal, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera. Okey, ciao.